Okey geng, Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi yo. Jumpa lagi dengan aku Bak Kobiah. Jumpa lagi kita hari ni di Ban Pecah. Ban Pecah Tanjung Piandang, Perak noh. Hari ni 17 bulan. Kongsi fakcai lah. Aku ingat ais aku tak dapat dah pagi ni ais. Nasib baik orang tak apa. Depan balai aku tu Cina lah, Cina kan. Jadi aku telefon 5-6 kali yo kan. Depan balai tadi lah. Punca dah nak cari air pun. Nasib baik aku nampak bayang-bayang dia. Aku telefon dia pun tak angkat kan. Lepas tu aku nampak bayang-bayang dia, aku terus katuk pintu lah kan. Jadi alhamdulillah rezeki dapat lah RM2 lah, RM2. Alhamdulillah RM2 pun banyak. RM2 pun banyak untuk tong aku yang 20 liter tu lah kan. InsyaAllah lah, mudah-mudahan nak lancur pagi ni. Cuaca sekarang ni lah ni tengah hujan lah, hujan. Tapi taklah lebat, dia renyai-renyai gitu lah. InsyaAllah aku lancur macam biasa lah. So kawan-kawan aku pun tak sampai lagi. Jadi aku on solo dulu lah. InsyaAllah tengok depan-depan. Cuba tengok kan, kalau ada rezeki pagi ni. Okay, macam biasa setup aku MAJM tu hampir 5 tahun lah aku pakai kayak ni. Bagi aku memang alhamdulillah lah. Kestabilan dia tu kan memang padu lah. Thank you Amir Omar. Padu kayak ni. Okey, tak mau sembang banyak, jom lancur. Alhamdulillah geng, lancur dah, gelap. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki menyebelahi aku lah. Ada lagi geng Sungai Bakap, lagi 2 orang. Belum lancur di Pomeng malam tadi. Punya semangat nampak oh. Kalau angler tega ni insya-Allah akan turun lah. Kan? Jom aku nak pergi spot aku. Malam tadi geng hujan. Jom jumpa spot. Okey geng, alhamdulillah selamat parking dah. Jom kita try tengok, mudah-mudahan ada rezeki ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah haramah. Bismillah. Mudahan strike padu lah ni. Aku pakai 3 rod. Ayak dia pasang tapi slow. Hari ni ayak mula nak pasang. Aku pakai rawel jugalah aku main pun. Bismillah. Mudah-mudahan ada rezeki lah geng. Ni pot favorite aku Okey, ada strike aku payung. Alamak. Aduh. 9. Oh, ini makan senyap ni. Tuh ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. 9. Alhamdulillah, gerut-gerut. Strike pertama, geng. Jom kita cari lagi. Pindah spot, geng. Hujan budak rintik ni. Hujan dah mula rintik-rintik lah. Aku try duduk depan pantai tengok. Pokok ada kan. Mudah-mudahan ada lah kat sini. Jenuh.
Padu geng. Dah lama aku tunggu. Baru dia lalu. Okey geng, lah ni pun dah pukul hampir pukul 1 lah. Alum pun dah mula nak padu Sebelum dia lagi padu, lebih baik aku cabut. So aktiviti aku sekarang hari lah ni, setengah hari lah. Sekarang pun kakak pukul 1 lah. Nasib baik member aku main kan. Jadi aku minta tolong dia angkat kayuk aku sekali lah. Aduh, semalam dalam grup tanya bagai nak rock, turun kat mana, ingat dia nak turun. Ada lipat aku. Kena getah. Aduh. Nasib baik member mari. Selalu aku angkat kayuk sorang-sorang lah. Tapi ni dah member pun dah ada kat sini kan. Jadi minta tolong lah kan. Dah dalang. Hasil ni alhamdulillah lah 91. Okey, 91. 9 sekok jenahak sekok, geruk-geruk 2. Lagipun sekarang ni musim hujan. Alhamdulillah rezeki yang ada hari ni. Alhamdulillah lah kan. So aku pun nak gerak balik ni. Minta tolong member aku naikkan kayak atas kereta ya. Kan. Tengok ada rezeki, kita lancar lagi insya-Allah, mudah-mudahan. Aku pun tengah tunggu boot aku siap ni. Boot aku tengah cat, tukar lantai habis. Kan? Lepas ni insya-Allah lah ringan lah sikit kot. Mudah-mudahan lah. Okey, jumpa dalam video. Salam strike, salam padu daripada aku Bat Kobia. Selamat petang, Assalamualaikum. Bye bye.